Sugar Gold Orange and Green Corrector. Ini memang penyelamat untuk siapa-siapa yang nak make up dia nampak flawless. Untuk siapa yang pakai foundation masih lagi nampak parut. Inilah rahsia muar-muar hampa. Wajib ada. Dia ada belah orange and also dia ada yang green. Okay, untuk yang orange ni kita letak dekat parut-parut kita yang warna hitam. Hampa ada discoloration dekat sini. Selalu dekat sini dia akan ada gelap-gelap. Paling penting dekat kita punya ni dark circle ni. Malam-malam tak tidur tengok cerita Korea. Okey, untuk yang colour hijau ni, kita boleh letak dekat jerawat yang baru ke yang macam masih kemerah-merahan. So, kalau hampa ada merah-merah, hampa nak cancel out kita punya redness tu, boleh letak. So, Bella ada a few saja. Blend. Tapi bukan tarik tau, hampa tap-tap macam ni je. Macam Bella suka guna jari. Okey, just macam tu. Okey, dah siap dah. Lepas tu, hampa boleh pakai foundation macam biasa. Okey, jom Bella nak settlekan makeup Bella. Tada! Ni hasil dia hampa. Memang sangat-sangat cantik. Makeup kita nampak flawless, elok, kemah. So, hampa yang mana yang pergi makeup hampa nampak lawa, segak, nampak macam smooth, elok macam ni kan. Tak nampak parut. Parut tu duduk nusut, elok dekat dalam kan. Hampa kena pakai ni. Okay, wajib.